guys, welcome back to Cak China. Aida, kita pergi mana? Kita nak pergi, kita lebih dulu lagi. So kita kena macam surprise. Kita nak pergi Genting sebenarnya. Kita raya Selayang, kita ambil Aida dari Rumah Semaju and kita nak pergi Petron Genting. And nanti kita orang akan berkumpul dengan yang lagi 4 orang kat sana. Okay. Semoga hari ni tak hujan. Tolonglah. Boleh gila. Jumpa di next station. So sekarang kita dah sampai dekat Petron. Tahu tak tadi kita orang sampai-sampai terus nampak Skyworld. Kita tak payah naik kabel car. Tak payah naik kabel car weh. Mungkin sebab kita orang pergi Gombak. Kita orang dari Gombak kot. Sebab tu dia kalau ikut waste dia terus naik Skyworld. Sebab Petron ni kat bawah. Dia beli roti 7 days yang butter, Aida bersama. Dan air kosong. So mahal ni. Tax dia ada tax. Prison RM6. Sebab ini RM4. Jasa ni RM1.2 je dia. Jadi kita dah sampai dekat Sky Awana. Kita nak naik kabel car. Yeah. Hai korang. Ini Nabila. Mana kita sama? Kita tak gambar tu. Kita kena buat JJ. Ni Isha. Okay, ni Aida korang dah kenal kan tadi kan? Hai. Ni Nurin. Tak bersiap lagi. Ni Nurin tak bersiap lagi. S 1, 2, 3. Bestnya ada bulu kiping. Kita tengah tunggu diorang beli makanan. Wih, Isha makan nasi. Okay, sekarang pukul 10.24. So right, sekarang pukul 10. 24. Kita punya plan sepatutnya nak naik cable car pukul 9. Bukan, 10. Tapi korang tengoklah. Dah pukul berapa? So how was your feeling today? I'm so excited. Berapa lama kita jumpa Cak? Last kita jumpa Iftar. Ya. Time tu bulan 3. Tahun lepas pula. Awal tahun ni lah. Cepat je kan korang dah bulan 12. Ya, pejang celik Cak dah kahwin nanti. And makan apa? Ayam makan nasi goreng, ayam goreng, tempe, belada kan. Itu tak berapa ringgit? RM13? RM16.50 lah Mat. Nurin, what do you eat for breakfast? Nasi goreng and telur mata RM6.50 guys. Aida makan fried rice dengan egg sour tiba. Makan satu egg. Dengan sosis. Dengan fish salted fish. 9.50 sen. I took kuih tiaw goreng, fried chicken and also tempe from N. 11.50. Ambil kau. Kita dah apa tadi? Wages. Wages. RM10.50 dapat 6 ketui je nak. Memang letak kat celah gigi je. Kita orang akan naik kabel car. Kita dah naik. Kurang macam tu. Aida. This video tengok lagi. Kita orang dah naik kabel car korang. Nampak orang murah Aida. Dan Nurin kan? Dia suka I love you. Tak, sekali lagi juga Aida. Aida tak apa. Nabila. Dia mentakut sangat ni. Ya Allah. Bestnya. Tapi kalau apa aku dah jerit. Korang tengok Nabila korang tengok. Kau cinta hati. Ni bergambar. Okay, dah nampak. So pretty guys. So pretty. Kita orang dah sampai. Kita orang dah sampai dekat. Dah turun. Dia dah nak sampai Skyway lah. So kita orang kena turun escalator lagi. Kita nak pergi theme park. Theme park. Kita ambil outdoor. Indoor ni Sejak bila Isha? next time lah. Isha. Okay. Isha pengerusi. Sejak bila dah pengerusi? Kita orang dah sampai. Tada. So kita orang nak pergi scan dulu kita orang punya tiket. Nurin. Yeay, dah sampai. Ini kali kedua kita pergi Skyworld. Last kita pergi tahun 2022. Boleh sejuk weh. Ni dengan kawan.
Ini dengan kawan pula. Alamak. Hai korang, welcome back to our channel. Sekarang kita dekat Cowboy Town. Right now kita orang nak cari lokal untuk barang-barang kita orang dan kita orang pergi enjoy. Weh, semput lah. Jadi kita orang ada jumpa lokal. Nanti kita tak akan record pakai DJI lah, pakai phone je. Kita akan continue juga. Okay, bye. Okay, tadi kita orang dah reserve VQ tapi ada beberapa game yang lambat. So, kita orang main je kot mana yang tak ada kena VQ lagi. Tu Epic Voyage yang main air tu. Epic main air tu? Haa lah. Kita orang dah masuk dekat Epic Voyage. Okay, so we comel pakai raincoat. Ini saya Nurai Natasha baca video dan bersama rakan partner saya Nur Aisyah Semana. Kami sekarang di Pahang, okey, melakukan pancing setinggi lutut, setinggi bulan ni. Hi guys. Hi guys. Okay, kau yang kat belakang. Sumpah muka lu after kena air Allah disuruh duduk. Apa itu? Makeup ku. Apa itu? Okay, so next kita pergi mana? Gambar time. Orang tengah queue untuk Alpha Fighter. Okay, sekarang kita nak main apa nama ni? Alpha Fighter ni. Sebab jangan pening kepala sikit. Oh my god, Dengan sakit bahu. okay bye. Okay korang, so kita orang dah settle naik Alpha Fighter ni. Sumpah best. Ya Allah, weh korang tergantung kat atas. Kurang pada lama. This us after Alpha Fighter. But yes. Wih, kaki sakit korang. Hai guys, sekarang kita nak pergi makan. Sekarang dah pukul 10 Currently dah pukul 2.05. Okay. Di mana ni? Ada chicken soup. Dan juga Isham mushroom soup. Kita orang taking a break. Ya, lepas ni baru kita orang Makan roti bawa daripada rumah. Daripada RNR. Aida? Dia tak sampai lagi makanan. Dah ngantuk dah. Lama ngantuk. Dah bengan. Ya, betul lah ada. Tanah air. Girls. So this is Earth before roller coaster. So let's see Earth after roller coaster. Yeah. Okay, bye. Mesti maklum. Memang kena macam tu memang kena fake. Kita nak pergi main roller coaster. Aduh, semput lah weh berjalan ni. Okay, sekarang ni kita nak naik Aircon Adventure. Yeay. Ya Allah, dah kena mendaki. Kita tengah menunggu untuk Aircon Adventure. Tak sabar. Sebab yang ni paling kita orang tunggu-tunggu. Yes. Nak record tapi tak boleh. This is as before Aircon Adventure.
Muka aku dengan Nuri. Alhamdulillah sama kelas. Sama kelas. Ya Allah. Hi guys. Kita orang tengah tunggu Aida dengan Nurin. Isha, ni random question Suka tak kalau keluar dengan boyfriend pakai baju warna sama? Suka? Kalau boleh nak matching sikit pada kau. Okay. Tapi tak naklah baju yang sama macam Oh, sama-sama. Colour lah. hoodie yang sama dua-dua. No. Super cringe. Yeah. Okay, ni random question Korang suka tak keluar dengan boyfriend pakai baju sama? Tak. Okay. Kasut sama? Maksudnya Property kasut sama? Okay. property ke? We love Tak kisahlah adik macam ni ke? Alamak, tertunjuk. We love shoes. So kasut boleh sama, baju tidak boleh sama. Okay, sama. Okay Tapi juga. kalau colour tengoklah. Pemenangnya adalah Hai guys, sekarang kita orang nak masuk Independence Day. Yeah. Apa tadi nama? Independence Day. Yeah. Queue dia yang dah book awal lagi panjang daripada orang yang baru datang. Melampau. Tapi dia kata thrill level dia satu je. Sebab dia lebih kepada macam kasi lepas pula. From the alien invasion of 2016 allows research and defense teams to travel at fast no danger. The ESD has been studying this living alien to help us understand our enemies from inside out. Okay, Isha, best tak? Best tak korang? Best gila korang. Air pening. Kita pergi Samba. Sekarang kita dah last ride which is Samba glider. Samba glider. Sampai dah. Yeah, dah sama. Last ride for Last us. ride. Yeah. Last ride. So tolong korang. So this is after our last ride. Yay lah. Samba gliders. Maknanya this is the end of our ride in Genting. Bukan korang tadi aku punya ride memang tak secure tau. Beza dengan Biman punya. Ya Allah, sampai dah. Aku punya longgar. Sampai dah longgar. Bila sampai baru kita tahu. Bila sampai kita Cantiknya. Guys, so kita dah habis main 6 game untuk hari ni. Terraform tak dapat nak main sebab tak sempat. And Terraform ni dia kejap okey tau tadi. Kejap tak okey. So kita rasa kita tak dapat lagi main Terraform. Hari tu pun tak dapat main. So sekarang ni dia orang nak pergi solat. And nanti kita orang akan pergi dekat tempat snow. Okay, bye. Dia kata Candy. Finally kita orang dapat kata Candy. akhirnya nak balik pun dapat. Satu tu RM7. Yay. Korang sesat. Jumpa snow dah mana. Semua dah penat. Tapi kita cakap bersesiakan sikit pun yang ada kat Genting ni. Okay, korang bye.
Kita orang dah naik cable car nak turun. Kaki dah tak rasa apa dah guys. Kaki dah tak rasa apa. Dah lama. Weh, Weh laju pula. Weh. Dah turun daripada cable car, alhamdulillah. Kita orang akan pergi makan ke apa? Kita pergi hotel. Makan. Pergi makan. Okay, bye. Ciao. Okay, so Bima makan nasi Pattaya. Bima ni. Okay. Kita orang makan tom yum. Dah sabar. Hi guys, so kita orang dah selamat check in homestay. Sekarang kita orang nak buat Secret Santa. Tengoklah ni bag pun strawberry matcha. Tapi inside not strawberry matcha. Sekarang kita orang tengah tunggu turn untuk bagi hadiah. Siapa dapat siapa. So kita tengok Cak dapat siapa and dapat siapa. Kita bagi ni And bagi ni. Okay. The paper bag was blue je. The terima di paper bag tu Okay, Syah. sebab dekat ni. Aida. Okay. Kau pergi mana mana? Nurin pun ada. Ada dah ni. Okay. Aida tengah setting jap untuk spin wheel. Dan Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tengah. 7 kali lah Mai. Weh. Dapat siapa? Biman. Ni hadiah Aida dekat Bila. Ethan Biman. Tak tahu. Tak nak sembang hari tu tak nak. Oh, saya tukar. Okay, ni hadiah Ini Nabila bagi Bagi aku. kat N. Okay, dah kasih. N pula untuk spin. Takutnya. Kita takut. Dah pegang. Okay, N bagi kat Nurin. Dan Nurin tengok dapat kat siapa. Nama kait. So, Caa bagi Isha. Isha bagi Caa. Cantik je bag. Sekejap pun gila bag. You cute. Comelnya. Sana. Dari situ Ada. Pos. Comel. Rasa minum sikit. Betul tak? Thank you. Sumpah nak. Tunjuk sikit. Best tau pakai ni. Sumpah nak. Cantik. I swear ada keping. Betul ni mesti baju kat PDF mesti cantik ni. Buka-buka. Yes. Mana dah? Dia mana tahu aku nak beli ni. Cik, biasa je. Ada mahal ke? Biasa. Tunjuk kat sini. Cik. Semua pink. Asyik. Super kelakar. Cuba. Ada lagi kedua hadiah. Ada sposi. Very empty side. Kenapa dapat ekor? Sebab dia Semua cantik. Dapat new bag. Macam Isha bagi. Kenapa lah? Korang ni Isha bagi. Tadi Nuri lupa kan. Well, ni Yara punya. Apa ni macam? Nampak pula tersengit. Thank you, Isha. Gula Nur. Sumpah dia aku biasa-biasa. Packaging dah lawa tu. Oh, dapat ini dulu ke? Ini sekali ke? Ini sekali. Sumpah aku tapis. Tapi dia singkat. Kena pakai skirt. Pakai skirt. Tapi cantik lah. Pakai esok kan. Ya Allah.
Korang, this one tak ada dalam plan. Korang, ini just a surprise. Okay, diorang akan spin 3 number and then tengok siapa dapat nombor 1, 2 and 3. Ini sempena birthday Aida. Ada Isha. Kalau ikut firasat nampak nombor 3. Firasat. Firasat wanita. Satu. Okay. 3. Isha nombor 2. Okay. Oh, ketuk-ketuk. And buat macam naik ke? Wait, tak pasal mata je. Baru jam. Okay. Takutlah. Ada 3 Isha 2 kan. Kucing. Kucing tak boleh berbulu. Wait, tikus je. Siapa yang tak mata? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Day to you. Happy birthday. Happy birthday. Jangan kita Tak jembang bunganya. Weh, sebab klepek letak dalam. Dia nak nangis. Dia kahit. Dia dah nangis. Macam jangan nak nangis. Nanti kita nangis. Tiba buat nak wish ke? Okay. Nangis pula. Jangan gerak gelas sangat. Dia nangis je. Okay. Nak tengok reaction dia kasi. Tak kemas sangat lah. Yang buat begitu. Habis yang pasang tu. Dia yang buat. Weh, tengok kerja. Kat office. Baru buat Khamis lepas. Malam semalam. Kat office. Kau tak... Yang biji-biji tu super sakit tangan. Betul tak? Super sakit. Bunga-bunga yang sana pasang menoreh tu. Okay. Aida ada cakap. Okay. Aida nak ucapkan kat korang. Wih, terima kasih korang. Aida, don't start. Masih. Dia kena nangis. Macam sedih. Aida, jangan maskara. Aida nangis tau. Aida. Oh, sedih. Cucu-cucunya nangis. Ada tisu. Ada tisu. Dia nangis tau. Aida. Kita okey tu Aida. Korang selalu ada. Korang dengar cerita. Korang dengar masalah bagi semangat bagi berdua. You guys comel gila cantik. Tak tengok ke Aida waktu nangis dia semua terpaksa. Macam Hai, Our- Iman and dengan Nurin. Terima kasih buat kan lagi seorang nangis. susah je buat Cak tahu korang struggle buat benda ni kan. Tapi so Okay, happy birthday Cak. tak pernah dapat. Patutlah nangis. Sebab aku je selalu bagi kat orang. Oh, faham. Peluk jap. Tak boleh peluk tengah record. Tiba sedih lagi. Caca nangis lagi. Masih sedih. Okay, bye. Weh super comel. So aku suka Lego flower. So macam Lego flower aku pun aku dah let go kat orang. So basically thank you korang. So macam aku pun macam banyak lah something happen kan this year. So since puasa hari tu lepak dengan korang, so korang macam heal something. So aku rasa macam aku Macam set bawah je Nabila. appreciate gila lah korang. Thank you for this trip. Thank you for the flower. Happy birthday. Happy In advance. Happy birthday. Tapi tak ada cake lah, sorry. Tak apa. Ini pun Lagi mahal daripada Hai guys, so kita nak bagi something dekat diorang. Korang kena pilih satu dalam bag ni. Okay, kita start dengan Aida. Bila dah ambil tu jangan buka tau. Okay. Jangan buka mata. Okay, Aida ambil dah. Okay, jangan buka mata. Okay, takkan buka. Okay, Biman. Cikgu marah nak murid. Jangan buka mata. Jangan buka mata Okay, mata Okay, Nurin. Jangan buka mata Isha, jangan buka mata Okay, jangan buka lagi mata. Tiba-tiba rasa macam berpusing-pusing. Sekarang buka mata.
Ini macam Caa. Dengan Lucy. Cak bagi ni supaya korang ingatlah kat Cak Aya. Sebab Cak akan jauh kan. Hi guys, good morning. So pagi ni kita orang nak check out dah. Kita orang nak pergi GPO. Sushi matters. Okay. Hi guys, kita orang dah sampai GPO. Yes. Sebenarnya nak kita pergi sini nak makan kan. Jangan nak cari kasut. Kasut tu kita orang tengah decide balik. Maybe kita orang pergi dekat sini kot. Okay. So makan pun maybe kita. Apa kita orang tak update, okay? Bye. Kita orang bergambar. Yes, before separation. Korang tidak, kita orang nak gerak KL 1.5. Tapi dah tinggal dah 129. Lepas ni beli ni dulu. Nanti Kita beli kudapan. So on the way pergi KL. bye. Bye, jumpa lagi. Hai guys, so sekarang ni kita dah sampai Sawiputra. Tadi dekat GPO tak beli apa pun, just saja semata. And then kita orang pergi Sawiputra and baru nak makan. Ni dikira macam brunch lah. Okay, kita order nasi lemak ayam. Anne pun sama, Isha pun sama. Nuri order apa? Nasi ayam. Diman order apa? Pan mi sama dengan Aida. Boleh tunjuk dekat-dekat. Very, very demure. Very mindful. Okay, so ni Cak punya. Si lemak. Tak apa ke? Tak sama. Nak ke? Okay lah, nak makan. Bye. Jangan lupa share, like and subscribe YouTube. Apa nama aku YouTube? Sarah Dayana. Sarah.Dayana.official. Mana ada official? Official. Mr. Russell. Yay. Bakat dulu tadi kita orang pekan masuk bakar. Itu yang boleh makan roti. Sumpah buruk. Aku makan okey je. Kau sumpah buruk. Kita orang dah makan nasi lemak dari Oriental Coffee. Okay, Isha rate berapa? 9 out of 10. Sama-sama, sedap weh. Sambal dia sangat sedap, tapi sikit sangat. Sikit. Dia pedas and sikit. So korang kalau datang Oriental, please order ni, nasi lemak ayam. Tapi pan mi dia pun Sedap. betul ambil spicy. Kita makan nasi ayam Hainan dekat Oriental Coffee ni, maybe 8 over 10. Okay lah, sedap tapi tak kick sangat lah. Aida makan pan mi dry spicy sedap gila. Aida akan bagi 9.5. Tengok ni licai dia makan. Sebab sedap dan lapar. Hari ni makan sama dengan Sarah, nasi lemak ayam. Sedap 10/10. Suka tapi nak pakai guna tangan. Tapi tak ada tempat basuh tangan, so kita makan guna. Ya, tak puas. Tapi sedap. Korang kena lagi satu. Korang kena rasa roti bakar dia. Sebab sedap gila. 10/10. Mi original, masin sikit, tak sedap. Bukan Mi, tak, sebab dia kan tak rasa pedas, tak rasa apa. So dia macam rasa kicap je. Tapi portion dia banyak, 6/10. Tapi okay lah, worth the price lah sebab dia banyak. This is our last destination before separation. Kita Biman dengan Nuri nak balik Ipoh dah. Cak nak balik Selayang dah. Tahu lah bila boleh jumpa lagi. InsyaAllah bulan puasa. Sampai kali. Dalam mall. Hi guys, so kita nak endkan vlog kita sampai sini je. Thank you korang semua untuk this weekend. Bye. Jumpa lagi Cak. Bye. Jumpa Bye, next Sarah, trip. dekat KL. Bye Sarah, take care. Jumpa next trip. Okay. Dia puasa. Iftar sama-sama. Okay. Iftar 2026. Make it happen. Don't forget to Like.
subscribe, share and comment. Bye.